Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah manusia, macam ni lah. Sebaik-baik perkataan yang mengajak manusia kepada Allah, kepada Islam. Dalam ayat saya baca surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada Allah, kepada Islam dengan hikmah. Bil hikmah. Hikmah ni banyak orang duk celaru, saya dah pernah sebut. Dia kata hikmah lemah lembut. Saya kata tak. Lemah lembut kena tengok lain. Taha surah ke-20 ayat 44. Bagaimana Allah menyatakan, mengarahkan Nabi Musa AS pergi berdakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Yang ni tak ada kaitan dengan lemah lembut. Yang ni mengajak manusia pada Islam dengan hikmah. Hikmah apa dia? Hikmah. Kita rujuk kitab yang pertama, kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Malangnya kitab tu dua-dua sana. Tak apalah saya sebut. Ayat ni pada muka surat 668. Cetakan Rumi, tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Hikmah ialah, dengar elok, penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Itu hikmah. Mana ada sebut lemah lembut? Penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti. Contoh, Ustaz kata arak haram, judi haram. Ustaz bawa dalil. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Al-Baqarah surah kedua ayat 219. Apabila ditanya pada engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi, katakanlah kedua-duanya dosa besar. Ni bukan cakap politik, hikmah lah ni. Faham? Siapa tak faham sila balik. Hikmah lah. Ustaz ni cakap politik, ustaz ni derah. Ini bukan soal derah. Penjelasan yang tepat dan betul. Berdasarkan dalil. Ada dalil Al-Quran ayat 219. Dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Masyarakat keliru ni dengan satu kenyataan. Contohlah, ada kenyataan yang mengelirukan masyarakat. Pendakwah ni main. Dia bagi tahu. Ini dalil. Hilanglah kekeliruan. Itulah hikmah. Bukan derah. Bukan kasar. Itu Pimpinan Rahman. Saya nak rujuk kitab tafsir Arab Saudi ayat yang sama. Ayat yang sama. Muka surat 421. Kitab tu semua ada belah sana. Apa dia hikmah? Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Itulah hikmah.